saya akan bercakap sedikit tentang sukan sunah berkuda, memanah berkuda dan memanah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti mana yang kita sedia maklum, sukan sunah berkuda, berenang dan juga memanah amat dituntut di dalam Islam. Hari ini saya nak fokus kepada sukan sunah berkuda dan juga sukan sunah memanah berkuda. Jadi antara perkara-perkara yang baik dan juga memberi kesan positif dan manfaat kepada mana-mana individu ataupun kumpulan yang menjalankan aktiviti berkuda adalah, yang pertama, dari segi fizikal dapat memberi keseimbangan badan dan juga koordinasi otot. Dengan kata lain, ia dapat membantu dalam meningkatkan keupayaan psikomotor seseorang individu. Psikomotor ni ialah kawalan pergerakan badan. Okey. Seterusnya adalah membina keberanian, fokus dan disiplin. Berkuda ini dapat memupuk sifat kepimpinan. Kerana untuk kita mengawal kuda, kita memerlukan keberanian, ketegasan dan juga ilmu atau kemahiran. Mana-mana individu yang menjalankan aktiviti berkuda, tentunya dia mesti mempunyai sifat-sifat tersebut, iaitu keberanian, keyakinan, kemahiran. Kuda ini dia akan mengikut perintah kita. Sekiranya orang yang menunggang dia atau mengawal dia itu mempunyai perkara tersebut, iaitu yakin untuk dikawal, berkemahiran dan juga berani. Jadi kuda dia cepat memberi respon. Dia boleh baca perasaan kita. Dia boleh baca apa yang kita fikir. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pasal kuda ni, ini kuda baru kan? Dia, umur dia berapa tahun? Setahun setengah. Setahun setengah. Kita kena kali dengan 3, 4. Kali dengan 3. Jadi 3 setengah. 4 tahun setengah. Kalau manusia 4 tahun setengah bodoh kan? Sebab tu kadang-kadang kuda besar ni dia menggigit. Jadi kuda pada umur setahun setengah ni, dia tulang dia ni, dia bukan tulang sebenar lagi, dia baru cartilage. Cartilage bone. Jadi dia tak sesuai untuk ditunggang. Sebab dia tulang tu bukan tulang sebenar lagi. Sebab dia banyak cartilage. Jadi bermula dia ni naik daripada kaki, tulang dia kerah. Dia matang kuda ni, dia penuh dia punya tulang ni. Usia dia 5 hingga 6 tahun. Maknanya pada usia 5 dan 6 tu dia physically memang mature. Segi reproductive mature dia 2 tahun mature dah. Tapi segi dia punya bone structure tu, dia ambil masa 5 hingga 6 tahun. Kalau kuda Arab lagi lambat. Jadi kuda baik ditunggang pada usia 3 tahun pun tak boleh lagi, 4 tahun boleh ajar seterusnya. Kuda endurance dia benarkan bermula pada usia 5. Sebab dia tulang dia tak betul-betul develop. Itulah kuda ni. Kalau kita bahas itu, seperti kita tengok kuda sikit pinggir ke apa, sebab naik pada usia muda. Itulah. Jadi kuda ni, kalau kita mula-mula jumpa kuda kan, kita behavior kuda ni tak sama. Tingkah laku dia. Ada yang dia tak agresif, ada agresif. Ada suka menggigit. Jadi kita orang baru ni,
kita kena berhati-hatilah bila mendekati kuda. Takut dia kekoh ke dia tak? Kendal lagi bahaya. Jadi cara mendekati kuda ni kita tetapkan jarak dulu, kita tengok mata dia. Tengok gitu-gitu, kita tak boleh pandang tepat pandang mata kuda. Sebab dia ni pandang ke tepat mana betul mata ni ada keancaman pada dia. Kalau dia tak kenal kita, sebab kuda ni prey. Prey ni binatang mangsa. Sifat mangsa ni dia cuba nak larikan diri, bertindak balas untuk selamatkan diri. Jadi dia sama kuda dia tak kenal ke, dia duduk pandang tepat orang tadi tak boleh. Kecuali tuan dia lah. Hari-hari duduk main. Jadi kita main duduk tepi ni lah, kuda ni. Main duduk sudut ni. Sudut bahu dia ni. Jangan depan, jangan belakang. Apa-apa problem, misalnya dia ada tunjuk dia nak marah kita ni, telinga dia jatuh gigi ni. Ke belakang. Ke belakang tu dia ada dua fungsi, gigi atas tunggang. Jadi cara dia kita mengundur ke. آمين. ولا تجعل فينا ولا منا يا ربنا شقيا ولا محروما. آمين. اللهم احفظ اخواننا المرابطين في غزه وفي فلسطين وفي كل مكان. آمين يا الله. اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم وزلزل الارض من تحت اعدائهم. آمين. اللهم منزل السحاب آمين. وهادي الاحزاب. اللهم زلزل الارض من تحتهم يا رب العالمين. آمين. آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Semua buat tangan je tu. Ni. Ni. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Cakap ni Masya Allah. Sekarang ni kita berada di GB31 table. Nak belajar-belajar hidup keamalan sunnah Nabi SAW. Mana kuda berenang. Okey, masih ni. Okey. Nak Dekat di masalah. Mai sini. Ada kuda ni dah. Adik, jangan dengan kaki, dengan tangan. Lecak. Jangan enggak ada apa. Pandai dah anda tanya lagi. Tanya lagi. Tali. Apa ni tadi? Sudah ni tak apa. Tahu enggak? DPH. Lari abang. Tak dengan gitu. Gitu bang. Boleh.
Masya Allah, Masya Allah. Belajar, belajar. Ah, Masya Allah. Okay, ready? Bagi lepas Okey, bagus. Okey, aim. Bawah sikit, bawah sikit. Nanti lu. Ha. Tak ada leh. Buat ke? Tak ada. Ikuti semua anak-anak, semua buah aku. Mai masak situ aku. Mana ada? Jalan. Cek mana ada. Ada anak-anak selepas. Okey, congek tu. Okey. Jangan ambil di ujung. Okey, trok. Pastikan bersamamu bila kau bubuk secah dia. Kita pandang pakai kodok. Allah pastikan menolongmu Tunggu lagi. bila kau menolong agamanya. Allah pastikan bersamamu Okey, lepas ni. bila kau selalu Lagi power. Ready? Gang punggung. Ha! Ada lagi tu. Okey, Malaysia. Allah agar Allah memudahkan segala urusan dan perjuangan kita. Sungguh Allah akan bersama yang berjihad di jalannya. Sungguh Allah maha kuat dan perkasa. Akan pukul sikit. Bersamamu bila kau Allah pastikan Ready? bersamamu Jelas. bila kau selalu bersamanya. Allah pastikan menolongmu bila kau menolong agamanya. Allah pastikan bersamamu bila kau selalu bersamanya. Allah pastikan menolongmu bila kau menolong agamanya. Takwalah pada Allah agar Allah memudahkan segala urusan dan perjuangan kita. Sungguh Allah akan bersama yang berjihad di jalannya. Sungguh Allah maha kuat dan perkasa. Allah pastikan bersamamu bila kau Allah pastikan bersamamu bila kau selalu bersamanya. Allah pastikan menolongmu bila kau menolong agamanya. Allah pastikan bersamamu bila kau selalu bersamanya. Allah pastikan menolongmu bila kau menolong agamanya. Takwalah pada Allah agar Allah memudahkan segala urusan dan perjuangan kita. Sungguh Allah akan bersama yang berjihad di jalannya. Sungguh Allah maha kuat dan perkasa.